Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat petang kepada semua followers page tanya Dr. Said. Right, hari ini saya ke udara seperti biasa. Dan hari ini topik saya agak kontroversi sikit. Kita dia, benarkah suplemen ni merosakkan hati? Okay, right. Sebab saya fikir first of all nak kena tengok hati ni lah kan. Hati ni memang satu organ yang sangat-sangat penting. Kita faham? Hati ni lah tempat metabolisme. Dia akan menyimpan glycogen, simpanan gula tu kan, glukos, gula, okay, dalam bentuk glycogen dalam hati. Kemudian dia juga fungsinya detox. Dan lebih kurang kita panggil hati ni dia buang toksin lah. Maksudnya kalau toksin tu dilambatkan di hati, sudah tentu dia pun akan terbeban. Ni terutamanya mereka yang mempunyai masalah keradangan kronik. Ini yang saya perhatikan ya, mereka-mereka yang ada masalah keradangan kronik ni selalunya enzim hati mereka akan tinggi. Tapi taklah tinggi sangat, terlebih terlajak sikit lah daripada paras. Okey, baik. Dan satu lagi masalah yang saya selalu lihat jika mereka ada masalah stres oksidatif. Apa benda stres oksidatif tu kan? Mungkin anda tak ingat apa yang saya ceritakan dulu. Stres oksidatif ni maksudnya pengaruh-pengaruh radikal bebas daripada toksin yang ada dalam badan kita, yang mengaratkan badan kita dalaman ni kan, yang menyebabkan proses degeneratif ni, proses kemerosakan diri ni, dia dah terlajak lebih sampai badan kita tak dapat kawal dari dalaman. Maksudnya kita tak menghasilkan cukup antioksidan, tak menghasilkan cukup bahan-bahan yang boleh meneutralkan toksin tadi, sehingga kan dia dapat menjejaskan sama ada struktur sel tu sendiri, dalam sel, mitochondrial dysfunction, banyak lagi lah. So ini terutamanya bagi mereka yang tidak menjaga gaya hidup sihat. Of course itu topik yang paling popular sekarang, macam mana sebenarnya nak jaga gaya hidup sihat. Tapi ini ada kait-mengaitnya dengan fungsi hati. Sebab apa? Hati inilah organ yang akan dibebankan untuk mengeluarkan bahan-bahan kotoran, taklah bahan kotoran najis tu kan, tapi bahan kotoran dalaman yang mana dia akan proses supaya benda tu tak lagi terlalu berbahaya kepada badan. Okay, right. So kita dah tahu hati tu penting. So macam mana kita nak teropong tengok hati kita ni sihat tak kan? So sebenarnya kita boleh ambil darah. Kemudian kita akan cek liver function test. Liver function test ni adalah enzim hati. Enzim hati seperti ALT, AST, ALP, GGT, yang semua ni kalau dia meningkat, then kita boleh katakan mungkin ada sedikit permasalahan dalam hati. Dia meningkat kalau sikit tu permasalahan sikit lah kan. Tapi kalau betul-betul hati yang mengalami masalah yang serius, selalu peningkatan itu memang 2-3 kali ganda daripada tahap normal. So ini memang serius dan perlu diberi perhatian yang sewajarnya. Okay, right. So kalau kita tahu kita akan lihat fungsi hati. So apa punca masalah hati? Setengah-setengah orang kata hati bengkak, setengah orang kata hati rosak, ada yang kata enzim hati naik. Tapi bagi saya sama ada fungsi hati itu terjejas ataupun tidak. Sebenarnya banyak punca lain yang harus diselidiki di sebalik meletakkan total blame ke atas suplemen ataupun apa-apa yang anda makan. Saya setuju, sekejap lagi saya akan ceritakan suplemen pun boleh menyebabkan masalah enzim naik. Tapi banyak lagi perkara-perkara yang perlu dilihat. Okey, apa perkara yang perlu dilihat? Antaranya punca-punca hati mengalami masalah. Contohnya seperti jangkitan. Kita tahulah jangkitan ni banyak jangkitan hati. Contohnya hepatitis, of course. Hepatitis A, B, C, D, E. Bukan B je tau. Ada banyak hepatitis ni. Okey, termasuklah jangkitan-jangkitan lain seperti penyakit STD, Sexual Transmitted Disease.
diseases seperti syphilis ataupun herpes, penyakit virus Epstein-Barr dan banyak lagi. So jangkitan pun boleh menyebabkan masalah hati. Okey, di sebalik jangkitan, faktor yang menyebabkan masalah hati yang paling favorite, paling popular lah kan, ialah sindrom hati berlemak. Mak Saleh panggil fatty liver disease. So fatty liver disease ini selalu dibahagikan kepada dua lah. Ada orang panggil AFLD, maksudnya fatty liver disease. Depan tu A tu apa? Alkoholik. Of course, sebab Islam kita tak minum alkohol. So mereka-mereka yang minum alkohol di barat sana, yang kadang-kadang minum tu terlajak-lajak, kan boleh mendapat masalah hati berlemak. Tapi ada juga yang disebabkan oleh NAFLD, maksudnya non-alcoholic fatty liver disease. Maksudnya sindrom hati berlemak bukan disebabkan oleh minum alkohol. So ini merupakan masalah yang paling utama. So saya boleh katakan, kalau ikut kajian lah kat Malaysia ni, saya tak nampak statistik, tapi saya nampak statistik tu di negara barat yang menunjukkan bahawa sekitar 40 hingga 50% masalah hati disebabkan oleh sindrom hati berlemak ini. Okey, right. Kita tahu hati tu organ, hati bukan sini ya. Setengah orang cakap hati-hati kat sini. Memanglah hati love dia kat sini, tapi sebenarnya hati tu kat bawah perut kat sini, belah kanan kita sini. Okey. Right. So, hati ni dia padat. So, kalau meningkat saja lebih daripada 5% lemak dalam hati ni, sudah dapat menyebabkan masalah dan inflamasi ataupun keradangan dalam hati. Dan sudah tentu dengan ini dapat meningkatkan enzim hati dan fungsi hati anda boleh nampak terjejas kat situ lah. Okay, right. Dan daripada mereka-mereka ini sebenarnya cuma 20% akan pergi ke tahap yang lebih serius, ataupun yang mana hati itu rosak, dia jadi cirrhosis, maksudnya sel hati itu terjejas dan boleh menyebabkan masalah hati yang serius. Okay, right. Dan sebenarnya sindrom ni sindrom yang senyap, kita tak rasa pun. Dan saya boleh katakan dalam kajian ada menunjukkan bahawa sekitar 20 hingga 30% secara globally mempunyai masalah NAFLD ini. Sebab apa? Kerana ia dikaitkan sangat-sangat dengan penyakit metabolik ataupun penyakit gaya hidup. So gaya hidup ni lah yang paling penting kalau anda nak hati yang sehat. Right. Di samping itu, jadi saya akan sembang tentang perkara ini, tapi saya bagikan lagi punca-punca kenapa hati rosak. Okay, antaranya ada juga masalah autoimun, masalah genetik seperti hemochromatosis, maksudnya badan kita menyimpan zat besi ni terlalu banyak sampai ada simpan ke hati tu terbeban, dan benda ni akan menjadikan hati tu terbeban dan rosak. Okay, right. Kemudian Wilson disease, yang mana badan kita sepatut mengeluarkan kupra melalui bal, tapi benda ni tak berlaku. So ini semua boleh juga merosakkan hati. Di samping itu ada juga masalah lain, contohnya yang bersangkutan dengan masalah penyakit-penyakit seperti thyroid, muscle disorder seperti polymyositis, kemudian kanser, banyak lagi. Okay, right. Dan ada juga permasalahan yang disebabkan oleh toksin. Itu saya akan masuk tentang herba dan ubat-ubatan. Apa yang menyebabkan masalah hati ni, nak kata rosak, taklah, dia terjejas sikit atau tak sikit, terjejas. Fungsi dia terjejas. Okey, right. Sebelum tu saya nak katakan apa punca NAFLD ataupun non-alcoholic fatty liver disease. Maksudnya sindrom hati berlemak tidak disebabkan oleh alkohol ni. Okay, antara masalah yang paling top sekarang ialah obese ataupun lebih berat badan. Okay. Kemudian masalah kedua ialah disebabkan oleh rintangan insulin yang tinggi. Maksudnya badan kita tidak lagi peka terhadap insulin, sejenis hormon yang mengeluarkan sejenis hormon yang membantu penyerapan gula ke dalam sel. Dan seterusnya ialah disebabkan oleh pemakanan yang tinggi gula. So ini satu problem worldwide lah. Sekarang kita tahu mana-mana kita makan pun takkan nak makan tawar je kan. So
gula ini dah menjadi terlalu popular dan terlalu banyak digunakan sehingga ia menjadi masalah. Bukan itu saja, tetapi penggunaan apa yang dipanggil sebagai high fructose corn syrup. Maksudnya fruktosa ini, kalau anda tahu, panjang kita ni kan, fruktosa ni sejenis gula lah kan. Tapi apabila dia masuk dalam badan, dia tak dapat digunakan oleh sel-sel badan. So dia terpaksa dihantar ke hati untuk diuraikan. Dan fruktosa ini apabila diuraikan di dalam hati, banyaklah proses-proses dia menyebabkan satu keradangan. Dia menghasilkan lipid droplet. Yang lipid droplet ni maksudnya droplet lemak ataupun butir-butir lemak lebih kurang kan. Dia masuk dalam hati menyebabkan hati itu berlemak kan. Kemudian dia juga dapat menurunkan nitric oxide, menyebabkan salur darah anda mengecut dan ini akan menjurus kepada tekanan darah tinggi, juga menghasilkan metabolite uric acid, kalau banyak sangat menyebabkan gout. Dia juga menyebabkan insulin resistant dan kalau berterusan boleh menyebabkan diabetes. Dan juga dia akan mengeluarkan dari hati itu triglyceride dan free fatty acids, yang mana benda ni boleh meningkatkan obesity. So masalah dia gula. Okay, right. So kalau tahu masalahnya gula, so kalau anda nak hati yang sihat, start daripada hari ni kurangkan makan gula. Herba saya tak campur lagi, suplemen saya tak masuk lagi. So masalah utama sekarang dunia worldwide ialah terlalu banyak makan gula dan obes, gaya hidup yang tidak sihat. Termasuklah anda makan makanan-makanan moden ataupun makanan-makanan yang mengandungi MSG contohnya, yang banyak trans fat. Kita tahu lemak yang menyebabkan keradangan. Kemudian banyak makan processed food, yang mana processed food ini juga kadang-kadang mempunyai bahan-bahan yang menyebabkan keradangan kronik. So pusing pergi, orang kata pimai-pimai tang tu keradangan kronik lah. Ini yang masalah utama yang membebankan hati. Okey, di samping itu juga masalah yang kita dapati sekarang ialah non-aktif. Maksudnya tak ialah kehidupan yang tidak aktif lah. Sebab tu saya asyik kata senaman tu penting. Right. So semua ini sebenarnya boleh mengganggu orang kata boleh menjejaskan, boleh membebankan hati sehingga enzim anda mungkin dia naik sikit. So naik sikit ni saya tak bimbang, sebab sebenarnya kalau anda dapat mengubah gaya hidup ya, cukup tidur, exercise cukup, turunkan berat badan, makan, elakkan benda-benda yang menyebabkan keradangan seperti trans fat yang saya katakan tadi, kurangkan gula, apa semua tu, insya-Allah saya yakin ya fungsi hati ataupun enzim hati yang terlajak sikit tu dia akan turun kembali normal. Di samping itu pemakanan, makanan-makanan yang bersifat anti keradangan, contohnya makanan-makanan anti keradangan, antioksidan, daripada zat-zat phytonutrients, daripada zat buah dan sebagainya. Ini semua dapat membantu fungsi hati. Tapi of course semuanya berkisar tentang gaya hidup sihat dan pemakanan yang sihat. Okey, right. Kalau anda dapat yang itu, kita pergi kepada topik hari ini. Topik hari ini iaitu, adakah benar suplemen menyebabkan hati ni rosak? Okey, right. So, well, kalau saya nak cakap saja tak guna, baik saya refer. Saya akan refer kepada satu kajian yang mendapat citation yang tinggi, lebih daripada 400 citation kat situ, yang dikeluarkan dalam majalah Gastroenterology tahun 2015. Ini Dillon Prospective Study. Dillon ni apa? Drug Induced Liver Injury Prospective Study, yang dijalankan melibatkan 1257 orang, yang mana daripada 1257 orang itu didapati 889 yang mempunyai fungsi hati terjejas, yang orang kata valid lah kan. Okay, right. So daripada kajian tersebut, okay, kita nampak
mereka yang menggunakan herba ataupun suplemen cuma 145 orang daripada 889 tersebut. Okey, manakala yang lain lebih terhadap mereka-mereka yang menggunakan antimicrobial 408 orang. Okey, contohnya amoxicillin, clavulanate 91 orang, isoniazid 48 orang, nitrofurantoin 42 orang, Bactrim 31 orang daripada 889 tadilah. Maksudnya di sini mereka yang menggunakan herbs tadi cuma sekitar 16% sahaja. Okey, maksudnya bukan herba sahaja yang menyebabkan masalah ni, ubat juga. Tapi saya tak kata ini salah, itu salah, tak. Tapi apa yang perlu ialah jika anda mengamalkan ubat ataupun suplemen ataupun herba tadi, haruslah seboleh-bolehnya mendapat setelah berbincang dengan doktor anda. Dan doktor pun harus open minded lah. Saya pun doktor, saya open minded. Maksudnya tak semua herba tu orang kata merosakkan hati. Dan saya tahu juga banyak juga ubat yang menyebabkan kesan sampingan yang juga boleh menjejaskan organ hati. Tapi yang paling penting ialah menggunakan pada dos yang sesuai, dan herba ataupun suplemen yang dimakan tadi harus mendapat kelulusan daripada KKM. Kenapa? Kerana kadang-kadang memang ramai orang yang buat herba ataupun concoction ataupun formula sendiri kat rumah. Bahayanya anda tak tahu apa dalam tu. Kadang-kadang ada racun serangga lah, apa benda semua anda hancurkan, anda amalkan hari. So ini pun bahaya. So apabila herba ni mendapat kelulusan KKM, so ataupun suplemen ni mendapat kelulusan, dia telah menjalani beberapa ujian untuk mendapat kelulusan tersebut. Maksudnya ujian terhadap heavy metalnya, terhadap bahan pencemarannya, semua itu ada sebelum diberi kelulusan. Dan insya-Allah kalau mendapat apabila herba ataupun suplemen itu mendapat kelulusan, janganlah makan di luar orang kata syornya. So kena makan ikut syornya. Macam saya katakan, bukan kebanyakan lah, hampir semua bahan dalam dunia ini dia adalah racun kecuali digunakan pada dos ataupun sukatan yang betul. Tak kira lah ubat ke, herba ke, suplemen ke, apa ke, kena guna pada sukatan yang sesuai. Itu pandangan saya. Okey, contoh garam. Kalau garam ni makanan kan, kalau anda tak guna, so nutrien akan kurang dalam badan kita pun tak sesuai. Tapi kalau guna garam banyak sangat pun akan menyebabkan masalah. So kalau guna elok-elok pada sukatan ataupun keperluan badan tu, itu memang something itu bermanfaat kepada badan. Sama juga gula, kalau anda makan gula berlebihan, pun akan menyebabkan masalah dalam badan. Tapi gula ni something yang bagi saya lah, elok kurangkan. Okay, right. So di antara herba-herba yang telah dikajikan dalam kajian Dilin tadi, termasuklah namanya Garcinia, Black Cohosh, Morinda, Ephedra, Kava, dan ephedra ni contohnya banyak digunakan untuk menguruskan badan. So banyak juga suplemen yang digunakan oleh atlet untuk membina otot, yang mana ini juga mengandungi bahan-bahan yang bersifat steroid lebih kurang. So sudah tentu ia tidak sihat untuk digunakan badan. Okay, right. So dan ini semua sebenarnya adalah kerosakan ini dose dependent. So kalau dah disyorkan makan banyak tu apa benda pun bergantung kepada dos. Janganlah makan terlajak lebih daripada dos. So itu sangat-sangat penting. Malah bagi saya banyak juga, bukan saja herba suplemen, tapi ubat harian pun boleh menjejaskan. Macam saya katakan tadi, saya bagi nama antimicrobial, maksud antibiotik lah kan, lebih kurang. Ada juga antifungal seperti ketoconazole. So kalau pergi hospital memanglah kalau anda nak bagi ketoconazole tu lebih daripada 2 minggu, dia akan cek fungsi hati dulu. Selepas 2 minggu dia cek balik, nak tengok naik terjejas ke tak terjejas ke. Okey, kan ubat-ubat lain yang biasa anda makan, apa dia? Panadol. Aduh, Panadol ni ubat demam. Kalau tak demam tak usahlah makan. Saya pernah dengar
Dan ni kisah lucu sikit. Ada orang yang makan Panadol ni, dia nak elakkan demam. Maksudnya macam dalam musim corona ni kan, coronavirus ni, dia nak makan je Panadol tu. Dia ingat makan Panadol tu boleh naikkan sistem imun. Ini maksudnya jangan makan ubat walaupun ubat tu berada di farmasi yang dah boleh beli macam tu saja, tanpa khusus. Maksudnya biarlah betul cara makan ubat tu. Dan Panadol ni memang kalau dimakan lebih daripada 8 ataupun 9 gram tak salah saya, boleh menyebabkan kerosakan hati yang acute. Okay, right? Saya ingat zaman-zaman houseman saya masa kat Penang dulu, adalah orang yang emosi sikit, dia telan sampai 2 papan Panadol. Memang masak masuk dalam emergency department tu, kena tuang air nak keluarkan, nak pergi neutral balik kan. So Panadol pun jangan buat main, jangan diamalkan secara berterusan kalau tak perlu. Termasuklah ubat-ubat lain, contohnya seperti non-steroidal anti-inflammatory drugs, diclofenac, ubat tahan sakit tu. Kemudian ubat apa lagi, statin pun boleh, untuk setengah-setengah kes juga boleh meningkatkan fungsi hati statin untuk kurangkan kolesterol. Kemudian ubat gastrik seperti omeprazole, ubat darah tinggi, Koza. So banyak juga ubat-ubat lain yang juga meningkatkan fungsi hati. Baik, bukan meningkatkan fungsi hati, dia menjejaskan fungsi hati. Silap cakap tu. Okey, right. So secara kesimpulannya, saya tak akan tuding jari kepada ubat, saya tak akan tuding jari kepada herbal. Tetapi kalau komen saya tentang benarkah suplemen ini boleh menyebabkan fungsi hati rosak, saya tak setuju kalau diletakkan 100% ke atas kenyataan tersebut tanpa diselidiki dengan teliti. Maksudnya terlalu banyak sebab-sebab yang menjejaskan fungsi hati. Okay, personally, kalau nak makan suplemen, okay, macam saya katakan tadi, biarlah mendapat kelulusan KKM. Second, penting makan ikut syornya. Jangan makan terlalu banyak. Dan penting dapat kelulusan KKM kerana kadang-kadang apabila diproses ni, kadang-kadang dia ada adulterant je. Maksudnya ialah benda-benda mineral-mineral yang tak sepatutnya ada, ataupun bahan-bahan logam berat yang tak sepatutnya ada, yang tersesat masuk dalam herba-herba yang diproses ataupun yang tidak mengikut spesifikasi tersebut. Okay, right. So apa lagi yang saya boleh katakan? Maker-maker, yes, maker-maker yang ada NFALD tadi, even dalam satu kajian yang dikeluarkan dalam majalah Antioksidan tahun 2018 Januari, menunjukkan bahawa sindrom hati berlemak ini juga memberi kesan yang positif apabila dirawat dengan vitamin E. Vitamin E juga suplemen kan. Okay, diberi rawatan sebanyak 600 international unit, dan ini nampaknya dapat mengawal keradangan dan juga mitochondrial dysfunction pada hati tadi, menyebabkan fungsi hati yang terjejas tadi dia semakin normal. Dan terus terang saya katakan, seperti mana yang saya katakan, fungsi hati ini banyak berkaitan dengan keradangan kronik dalam badan. So bahan-bahan yang anda boleh amalkan. Of course bahan ini jangan amalkan macam tu saja, tapi daripada buah-buahan, contohnya phytonutrisi, contohnya daripada resveratrol, atau daripada biji anggur, daripada delima, pinicalagin dan sebagainya. Mereka ini mempunyai kesan anti radang yang kuat, dan ini boleh sebenarnya membantu fungsi hati dengan syarat jangan berlebih-lebih. Itu aja. Right. Macam saya katakan tadi, kalau nak dikatakan suplemen tu boleh menyebabkan hati menjejaskan fungsi hati, tapi kajian sekarang menunjukkan bahawa ada suplemen yang membantu fungsi hati, sebenarnya vitamin E yang digunakan untuk rawatan bagi NFALD. Right. So benda tu is very general, so you have to be open minded. Dan kita lihat kaedah yang betul untuk mengamalkan suplemen, dan sudah tentu suplemen itu harus mempunyai formulasi yang sesuai. Dan saya ni pernah buat test terhadap suplemen, antaranya suplemen yang dinamakan sebagai Vitex. Okay, so suplemen ini
saya kumpulkan lebih kurang 10 orang lah. Ini is a very simple preliminary clinical testing lah, yang mana saya ambil darah mereka pada hari yang pertama, dan saya ambil darah mereka selepas 3 bulan. Dan saya perhatikan mereka ni banyakkan mempunyai masalah metabolic disease lah, dengan darah tingginya, diabetesnya, apa semua cukup kan. Dan saya perhatikan selepas 3 bulan memang fungsi hati mereka ataupun liver enzim mereka turun. Ni ada dalam komputer saya bacakan. Saya bacakan dua lah, kena baca sampai 10 tu panjang sangat kan. Ada seorang pesakit ini 26 tahun, diabetes, yang mana apabila hari pertama saya jumpa dia punya fungsi hati iaitu aspartate transaminase AST 37. Selepas 3 bulan turun kepada 29. Manakala dia punya ALT pada hari pertama 40, selepas 3 bulan turun kepada 33. Dan dia punya GGT pada hari pertama 58, selepas 3 bulan turun kepada 51. Itu yang pertama. Yang kedua melibatkan seorang pesakit yang 10 tahun, diabetes, yang mana hari pertama dia punya AST adalah 34, selepas 3 bulan turun 20. Okey, kemudian dia punya ALT hari pertama 39, selepas 2 bulan turun kepada 28, dan GGT-nya hari pertama 75, selepas 3 bulan dia turun kepada 47. Maksudnya bahan-bahan yang bersifat anti keradangan yang ada dalam Vitex ni. Vitex ni adalah sejenis bahan ataupun sejenis formulasi yang mengandungi bahan-bahan antioksidan, bahan-bahan anti radang daripada contohnya durian Belanda, manggis, acai beri, alge hijau iaitu astaxanthin. Kemudian dia ada cranberry, beri biru, roselle, buah delima, biji anggur, teh hijau, tomato, kulit kayu pine, pycnogenol daripada kulit kayu pine dan sebagainya. So ini adalah bahan-bahan semula jadi yang memang sesuai untuk menurunkan keradangan kronik, yang mana ini akan mengurangkan beban pada hati. Sebab itu kita nampak kajian simple yang saya buatkan itu menunjukkan penurunan enzim hati yang begitu jelas. Okey, sampaikan bukan fungsi hati saja, saya ada kajian yang satu lagi kajian melibatkan fungsi organ buah pinggang. Okey, ada 2 pesakit diabetes yang mereka pun tak tahu sebenarnya fungsi organ buah pinggang mereka dah terjejas. Seorang mempunyai fungsi buah pinggang stage 3A, iaitu dia punya GFR, glomerular filtration rate, pada hari yang pertama saya cek darah dia adalah 47. Pada hari yang selepas 3 bulan fungsi buah pinggang tu meningkat kepada 55. So menarik kat situ kan. Dan seorang lagi diabetes 4 tahun yang tak pernah makan ubat, dan tiba-tiba bila cek fungsi buah pinggang dia dah memang stage 3B pun, yang mana GFR-nya pada peringkat awal adalah 33. Okay? Dia meningkat, maksudnya fungsi buah pinggangnya meningkat kepada 37. Okey. Apa maksudnya kat situ? Maksudnya di sini kita dapat membantu sebenarnya dengan bahan-bahan semula jadi, mungkin dalam bentuk suplemen ataupun herba, untuk mengatasi masalah keradangan kronik, yang mana ini boleh mengurangkan beban kepada organ-organ dalam badan kita. Okey, right. So saya nak katakan seperti mana yang saya katakan, penting sangat-sangat. Ini adalah ujian yang simple yang saya buat, tapi banyak lagi produk-produk di luar sana. So produk-produk ni haruslah mendapat penelitian, perlulah mempunyai formulasi yang baik, perlulah mempunyai kelulusan KKM. Dan bukan itu saja, kita tidak boleh letak sepenuhnya orang kata pengharapan kepada suplemen, tetapi metabolic disease ataupun penyakit-penyakit dalaman ini sebenarnya banyak berkaitan dengan keradangan kronik berpunca daripada gaya hidup yang tidak sihat. So apa yang saya nak katakan di sini ialah perbaiki gaya hidup yang
yang tak begitu sihat yang sebelum ini, maksudnya anda haruslah menurunkan berat badan kalau obes, menjalankan senaman secara istiqomah, mengurangkan makanan-makanan yang merupakan processed food ataupun makanan yang manis, minuman yang manis, makanan yang bersifat radang seperti trans fat, seperti makanan bergoreng dan sebagainya. Okey, dan dapatkan tidur yang mencukupi, kemudian kurangkan stres. So ini semua memainkan peranan penting untuk menjaga kesihatan badan. Okey, right. So kesihatan badan hanya boleh dijaga dengan mental ataupun mindset yang positif daripada anda, supaya anda boleh berubah daripada gaya hidup yang tidak sihat kepada yang lebih sihat, dan dibantu oleh suplemen ataupun herba yang mempunyai kata credential yang boleh membantu anda lah. Itu lebih kurang yang saya boleh katakan pada hari ini. So kesimpulannya, adakah suplemen boleh menyebabkan hati rosak? Saya dah jelaskan. Maksudnya suplemen insya-Allah kalau digunakan a well formulated supplement, maksud suplemen yang diformulasikan dengan baik dengan kelulusan KKM, jika diamalkan pada dos yang sesuai, insya-Allah dapat membantu anda bukan saja dapat menyihatkan hati, okay, tetapi mengelakkan daripada terjejasnya fungsi hati. Itu pandangan saya. Sebab apa perlu makan suplemen? Of course, bila anda dah berusia, maksudnya usia anda dah lanjut dah berusia lah, dah senior lah, antioksidan yang dihasilkan sendiri oleh badan itu dah tak mencukupi, dan harapkan anda makan buah-buahan yang mencukupi, menjalankan gaya hidup yang sihat itu tak komplit tau. Mungkin dia tak orang kata tak mengikut piawaian yang sepatutnya. Dan ramai juga rakyat Malaysia yang tidak exercise. So sebab itu bagi saya memang sebenarnya ramai apabila kita meningkat usia perlukan suplemen, terutamanya mereka yang mempunyai keadaan kronik, seperti mereka yang ada penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes dan kolesterol tinggi dan sebagainya. So InsyaAllah dengan gaya hidup sihat dibantu oleh suplemen yang mempunyai kriteria yang saya cakapkan tadi, okay, kehidupan anda akan lebih bahagia dan terjaga, dan hati anda pun akan kurang terbeban dengan keradangan kronik yang berlaku dalam kehidupan harian kita. Okay, right. So, bagi mereka yang ada masalah diabetes, saya juga ada satu page yang saya namakan sebagai Hidup Bahagia Tanpa Diabetes. Anda boleh join kalau anda nak tengok tips-tips dan video saya yang saya keluarkan, tentang bagaimana anda nak kawal, bagaimana nak cegah, bagaimana nak mengelakkan komplikasi, ataupun bagaimana nak memundurkan diabetes ataupun masalah kencing manis. So type pada search tu Hidup Bahagia Tanpa Diabetes. InsyaAllah anda boleh lihat video-video yang ada disajikan dalam itu. Saya rasa lebih daripada 100 video dah ada kan. Okay, so insyaAllah kita harap kita sama-sama dapat menjalani gaya hidup sihat dan kita hidup bahagia tanpa diabetes. Okay, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.